Rumah baru Semedi, Bandar Baru Bangi, facing taman, facing Tasik. Let's go. Inilah dia Semedi baru siap. Sebelum ni tersangkut sebab PKP. Itu pasal design ni dengan jiran-jiran dia semua lain. Semedi ni memang sesuai untuk pocik-mocik yang tak boleh keluar daripada Bandar Baru Bangi, tapi nakkan design yang modern. Bestnya rumah ni dah lah tak facing rumah lain, facing playground pula tu. Lengkap sekali dengan parking visitor ni yang disediakan. Kalau buat open house ni memang seronok lah saudara mara tak perlu buat parking. Dekat je dengan rumah kita. Itu rumahnya, dekat. Okey, jom kita masuk dalam. Walaupun rumah ni 40x80, layout dia agak old school sebab banyak partition, tak nampak ruang sampai ke belakang. Tapi dalam rumah ni, inilah area yang paling best. Oi, rasa raja-raja betul. Rasa macam dekat bangunan government pun ada juga. This will be your living area. Dan sebelah ni adalah bilik. Tapi personally bagi saya, bilik ni tak perlulah, baik buang dan besarkan lagi living area ni. On the back, sebelah sini kita ada bilik dengan tandas. Agak kecil tapi individu title kan, so boleh je extend ruang ni sampai ke belakang. And this will be your kitchen area. Ruang belakang ni pun ada lebih kurang 40 kaki lagi nak extend. Untuk tetamu yang kita tak suka tu, bolehlah suruh dia masuk ikut pintu belakang. Jalan pun dah ada. Going to the first floor tak banyak sangat ruang. Ada 2 bilik dengan 1 living area. So, bilik ni tandas dia dekat luar, and living area dia pula facing belakang. Master bed dia pun luas juga. And the best part is facing taman. On the third floor pula ada 3 bilik dengan 2 tandas. Bilik ni akan berkongsi tandas dengan bilik ni. And bilik untuk anak tersayang ni pula macam biasa dia facing taman.